Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Sebelum saya meneruskan konten kita pada hari ini, saya ingin menjawab persoalan daripada Ikan Man TV. Dia tanya nombor hadis 4228, nak tengok hadis boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Untuk Tuan Ikan Man, ini kitab Al-Mustadrak. Link saya letak di ruang description. Jilid ke-6, muka surat 274 dan 275. Tuan boleh tengok hadis mengenai Nur Muhammad kat situ. Okey, hari ni kita nak cerita pasal persamaan antara Nur Muhammad dengan ajaran-ajaran mistik yang lain yang ada di atas muka bumi ni. Okey, pertama sekali kita tengok yang ni dulu. Saya akan bahagikan kepada dua. Yang pertama, kita akan sebut tentang apa maksud Archer Primeval Emanation Being. Kalau saya salah sebut, minta maaf banyak-banyak. Saya tak pandai. Okey, kita tengok dulu apa maksud dah. Ia merujuk kepada makhluk atau entiti pertama yang terpancar dari sumber mutlak, yakni sumber Tuhan lah. Kalau mutlak tu bukan makhluk fizikal, makna kata dia bukan jirim, dia bukan jisim. Kena faham macam tu. Tapi satu bentuk kesedaran atau cahaya asal yang menjadi asas kepada semua ciptaan. Dalam pelbagai tradisi, ia digambarkan sebagai bila digambarkan ia sebagai, kita tengok yang ni ya. Bila saya sebut Nur Muhammad ni berasal daripada paganism, kita bukan nak fitnah orang yang berpegang atau berakidah dengan Nur Muhammad. Tak ada. Kita bukan jenis type yang macam tu. Saya kalau bercakap, saya bertanggungjawab dunia dan akhirat. Dan siapa pun yang bercakap, dia dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Sebab tu bila saya bercakap, saya kena cari fakta dulu. Betul tak betul? Daripada mana Nur Muhammad ni mai? Okey, kita tengok satu persatu. Supaya video akan datang, kita akan lagi faham satu persatu. Sebab saya akan buka sikit-sikit supaya sahabat-sahabat faham dulu apa yang saya nak sampaikan. Sebab kalau saya bagi terlampau banyak, takut tak ada nak tangkap mana yang sebenarnya. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Dia ada tradisi, entiti dan juga makna ringkas. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Kabbalah Yahudi. Nama dia Adam Catmon. Bentuk asal manusia rohani sebelum penciptaan fizikal. Kita pun anggap benda yang sama tau. Betul ke hari? Kalau tak percaya, tengok betul-betul dalam kitab yang saya dah bagi baru ni. Ada kitab berencong, ada kitab hakikat insan. Boleh tengok kat situ. Walaupun entiti yang berbeza, tetapi Nur Muhammad bukan jirim, bukan jisim. Dan kepada azwaja yang mengaku Nur Muhammad tu, anda bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah tak pernah endorse sebarang ajaran emanasi. Itu orang kena tahu. Sesiapa yang berpegang kepada Nur Muhammad, berhentilah klaim diri anda sebagai Asy'ariyah. Anda bukan Asy'ariyah. Itu hakikat sebenar. Tak ada mana-mana ulama Asy'ariyah yang piau bersetuju atau menerima ajaran emanasi. Itu basic dah. Yang kata Kabbalah ni, ajaran-ajaran tu sama macam kita. Kita serap ajaran falsafah ke dalam kita. Bila ajaran falsafah serap ke dalam Islam, dia jadi apa? Makrifat. Bila dia serap ke dalam Yahudi, dia jadi apa? Dia jadi kitab Kabbalah lah. Sebab tu, ini fakta lah. Bukan kata cerita kosong. Cuba cari dalam Google, ada tak kitab Kabbalah dan Sufism Islam adalah bersaudara? Cuba cari. Kalau tak jumpa, nanti baru aku bagi. Aku tak mau bagi lagi. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, Vedanta Hindu. Pun dipanggil jagat rupa. Yang satu lagi tu aku dah sebut pun payah. Hampa pandai-pandai lah sebut. Manusia yang pertama yang timbul dari kesedaran ilahi. Faham tak kesedaran ilahi tu apa? Kesedaran ilahi tu, istilah secara umum tu adalah macam Nur Muhammad lah. Kalau dalam bahasa Yunani, akal yang pertama, first intellect. Kita tengok yang ketiga, Unitarian atau Unitarian Arianism. Ni yang selalu Ustaz Noor Darwis duk sebut dulu ni. Ni Logos. Tak ada lah, saya cerita hak yang lepas. Saya dengan dia kira macam dia buat aja dia lah. Saya tak mau ambil tahu. Dia kata apa? Firman atau akal ilahi yang menjadi perantara ciptaan. Sama tak dengan Nur Muhammad? Sama lah.
Ada hadis yang dicipta. Ni hampa cipta. Hadis ni tak ada sebenarnya. Hadis ni palsu. Ada hadis dicipta. Takkan ku jadikan alam ini kalau bukan kerana Nur Muhammad. Sama tak dengan Logos? Sama. Kalau hampa rasa Nur Muhammad tu makhluk pertama yang terpancar daripada Tuhan, macam Logos atau Nous, hampa patut kena tukar kitab. Mungkin kitab yang hampa pegang tu bukan Quran, bukan hadis, tapi manuskrip Neoplatonism. Okey, kita tengok Neoplatonism. Nama entiti dia apa? Nous. Apa maksud Nous? Nous maksud dia akal kosmik yang terpancar dari Yang Esa, daripada Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok kitab Farabi, dia buat 10 tingkat macam ni. Ada planet, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Ambil daripada falsafah Yunani pagan ni lah. Aku kena cerita benda ni sebab ramai yang tak tahu. Kepada Gen Nur Muhammad ni, aku buka sikit je kat hampa. Supaya apa? Supaya hampa kaji balik satu-satu. Kaji balik betul-betul. Hampa ambil jalan mana? Hampa ambil jalan Quran atau hadis, ataupun hampa ambil ajaran paganism daripada Yunani kuno. Kalau kata ajaran Nur Muhammad tu betul, Imam Ghazali tak tulis tahu kitab Tahafut Al-Falasifah ni. Tapi Imam Ghazali tahu ulama-ulama daripada golongan peripatetik seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina bawa benda ni menyusup masuk dalam Islam. Sebab tu dia cantah awal-awal. Sebab dia nampak benda ni kalau terlepas jadi lagu sekarang, dah tak kenal Tuhan dah. Tuhan tak kenal, Quran tak kenal. Bila kita sebut Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, ni kapiak ni. Ni mesti kapiak mujassimah, musyabihah, puak Wahabi. Adakah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk mengkapiakkan manusia? Tolong jawab Ustaz. Sekarang siapa yang tolak ayat Quran? Ayat Quran tu metafora. Ayat Quran tu dia tak boleh baca macam tu. Kalau tak boleh baca macam tu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, empat-empat jadi kapiak dah tu. Nampak kat hampa? Mereka tak pernah takwil. Cari satu perkataan, 4 ulama ni takwil ayat-ayat mutasyabihat. Hampa sedang tak? Hampa sedang kapiakkan siapa? Hampa sedang kapiakkan kami ke? Tak. Hampa sedang kapiakkan seluruh ulama yang membawa ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Bukan seorang dua saja yang sebut Ar-Rahman ala al-Arsh istawa tanpa kaif. Daripada Nabi sendiri sampai sekarang, mana-mana orang yang berpegang di atas Quran dan hadis, berpegang di atas jalan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi ikutan para sahabat, mereka semua tak pernah takwil ayat-ayat mutasyabihat. Kalau orang tak takwil ayat-ayat mutasyabihat dikatakan kapiak, maka semua imam-imam tu hampa dah kapiakkan tanpa sedar. Faham? Okey, kita tengok lagi. Gnostik atau Gnostik, nama entiti dia Barbelo, cahaya feminin ilahi yang muncul sebelum dunia fizikal. Sama tak dengan Nur Muhammad? Daripada Kabbalah Yahudi sampai Gnostik, sama tak dengan Nur Muhammad? Sebab tu aku dah abang, aku duk pesan banyak kali. Dari dulu aku dah pesan benda ni. Nur Muhammad bukan ajaran Islam. Kalau Nur Muhammad itu ajaran Islam, cerita dia tu, cara kejadian dia tu, Allah Ta'ala firman dalam Quran. Nabi dah bersabda, lepas habak ni hampa jaga ni, Nur Muhammad ni, dia cahaya pertama. Nabi tak pernah sebut macam tu. Yang dia sebut tu hampa. Nabi tak pernah merepek benda-benda macam ni. Nabi tak pernah cerita, kita ni kan, kita kena kenal diri, kenal Tuhan, kenal sembahyang, kenal puasa, kenal itu, kenal ni. Adakah? Kalau ada tunjuk mai hadis tu aku nak tengok. Last kali kita tengok Tasawuf Islam, entiti Nur Muhammad. Maksud dia apa? Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asal segala makhluk. Maknanya apa? Dalam Islam kita percaya segala yang kita tengok semua ni berasal daripada Nur Muhammad. Gnosticism pun dia kata Barbelo tu sebagai pencipta segala makhluk alam semesta. Begitu juga dengan Neoplatonism, mencipta segala alam semesta ni daripada Nous. Kalau kita tengok daripada Kabbalah tu sampai Tasawuf Islam, betul-betul daripada satu kandungan, daripada satu ajaran yang asal. Bila kita sebut ni mesti ada primordial dia tu. Primordial ada ke dalam Nur Muhammad? Nur Muhammad tu lah primordial. Tapi dalam kes ni dia mesti ada pencipta aliran ni. Kita tak tahu daripada siapa.
Saya cuba selongkap. Tak ada bukti yang nyata. Tetapi kita lihat dari atas sampai ke bawah, betul-betul macam keluar daripada satu perut. Ajaran emanasi ni, dahsyat tak dahsyat, dia boleh menyerap masuk ke dalam semua agama. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita duk rasa kita hak terpaling kenal Tuhan, terpaling kenal diri, terpaling kenal Muhammad, terpaling kenal solat. Tapi adakah itu jalan Islam? Aku nak tanya tu je. Adakah itu jalan Islam? Imam Ghazali tak pernah ajak kenal diri ke, kenal Tuhan ke, kenal apa, tak pernah. Tak je duk pandai-pandai duk pergi sebut, Imam Ghazali kata macam ni, ni aku jumpa ni dalam kitab ni, aku beli tadi ni kat Pekan Rabu. Tapi bukan kita Imam Ghazali pun, mereka kutip-kutip je bubuh. Tak perkataan siapa pun kita tak tahu. Macam lah satu ayat tu, barang sesiapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Hampa tahu tak ayat tu siapa yang mula-mula awak keluar? Aku tak mau jawab lagi. Kalau aku jawab, dia tak jadi rahsia. Kan game maklifat suka apa-apa sikit. Ni rahsia. Sir. Satu hari nanti hampa akan tahu. Perkataan barang sesiapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Satu hari nanti aku akan awak keluar. Sekarang ni kena sir dulu. Baru dia jadi makrifat. Sekian. Assalamualaikum.